Perut buncit rupanya ada cara nak kempis. Ramai yang ingat buncit sebab makan banyak nasi atau makanan berlemak, tapi sebenarnya tak. Banyak orang kat Malaysia ni, perut buncit disebabkan oleh usus yang kotor, penuh dengan angin dan najis lama. Aku ada pakcik, perut dia buncit, tapi makan tak banyak pun. Setiap pagi rasa sembelit teruk, susah nak membuang perut rasa penuh, badan rasa berat sangat, tapi berat badan tak naik pun. Bila timbang, berat tetap sama. Tapi apa yang dia tak tahu, masalah tu semua berpunca dari dalam usus yang kotor, toksin tak keluar melalui najis. Toksin inilah yang menyebabkan angin dalam badan, hormon jadi kacau dan kulit pun cepat naik jerawat. Satu hari, dia pergi klinik sebab rasa dah tak tahan sangat dan doktor cakap, usus encik ni dah kotor sangat sebab tu perut makin buncit. Sembelit makin teruk, perut makin keras dan badan rasa lemah je. Masa tu, dia baru sedar bukan makanan, tapi usus dia yang bermasalah. Jadi aku cadangkan dia cuba Just Golitch, herba semula jadi yang lengkap dengan bahan-bahan seperti batang mimpi, bunga kekuah dan kayu manis. Aku berani rekomen sebab Just Golitch ni dah lulus ujian makmal dan kajian yang diiktiraf oleh Universiti Antarabangsa. Bukannya herba tangkap muat, jus ni bantu bersihkan usus, buang toksin dan tenangkan sistem penghadaman. Kira macam probiotik semula jadi. Pakcik aku start minum jus Golitch ni pagi dan malam dalam bentuk cecair yang senang nak minum. Buka sachet terus minum. Hari ketiga, dia mula rasa perut dia semakin ringan dan pembuangan air besar pun lebih lancar. Hari ketujuh, perut dia dah tak sekeras dulu, makin lembut. Lepas 2 minggu, badan dia rasa ringan, perut makin surut dan kulit pun makin bersih. Kalau korang pun hadap masalah perut keras, sembelit tiap pagi, sendawa busuk atau perut buncit yang tak tahu, sebabnya cubalah jus Golitch sekarang ada trial pack. Cubalah dulu, kalau nak jimat ada 2 paket dan 3 paket sekali free gift hot cream aku dapat. Cuba dulu, baru rasa bezanya bila usus korang dah bersih dari dalam.